Rek sesumpah dah sampai dah dekat aku. Okey, sebelum ni aku hanya tengok rek ni dekat China saja. Sekarang ni dah sampai dekat depan mata aku. Okey, rek ni memang special gila. Awak nak jadikan dia rek BC boleh. Lepas tu kalau bosan pakai rek BC, nak jadikan dia rek spinning pun boleh jugalah. Jadi lagi satu yang aku suka dengan rek ni, okey, dia boleh buat panjang 5 kaki. Lepas tu kalau bosan 5 kaki, nak jadikan dia 5 kaki 6 pun boleh. Dia ada alat dia. Adalah satu tu nanti aku tunjuk. Sebelum tu kalau kau beli, kau akan dapat kotak packaging pipe yang premium macam ni. Memang cantik. Okay. RAM G 3.0 83. Okey, lepas tu untuk rek ni dia siap sediakan kain macam ni. Jadi lepas je kau pakai, kau boleh sarung balik lah. Masuk dekat dia punya bahagian-bahagian yang ada kat dalam kain ni. Okey, kain dia lembut, cantik. Jadi ni ada rek yang aku cakap tu, rek travel sebenarnya. Okey, dia nak jadi 5 kaki nak boleh, nak jadi 5 kaki pun boleh, spinning boleh, BC pun boleh. Jadi special sangat-sangat lah. Jadi untuk rek ni adalah spek ultralight, sedap gila. Handle dia pun ringan. Lepas tu dia punya bahagian tip dia pun ataupun blend dia semuanya ringan lah. Jadi kepada yang berminat, berat dia tak sampai pun 75 gram. Jadi boleh dapatkan sekarang.